Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sambung bacaan apa dia kira tiga okay. Qalun, Nikasih dan Abu Ja'far. Masih belum lagi kita masuk Abu Amru, tak apalah, kita fasihkan dulu yang tiga ni. Sebut silah campur Qalun sukun ni. Sampur dulu. Dan kita akan hari ini kita akan bermula dengan surah An-Nisa. Tu An-Nisa. Okey, sama-sama kita baca Al-Fatihah, bacaan kunbul. Ingat tak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, kita di surah An-Nisa. Oh, saya kena sekejap kena okey. Okey. Hari ni ajar mahani dulu. Okey. Ya, ya, Ustaz. Okey, sekarang. Saya baca, Ustaz, eh? Boleh sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Saya silah Ustaz. Ya, betul. Boleh mula dekat Al-Lazi Boleh tak? lah, boleh boleh. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. Yang ni tadi boleh ataf Ustaz kan tadi? Tak boleh, tak apa, pendek ni. Tak payah tahu lah. Kita baca Abu Ja'far pula. Okey, saya baca Abu Ja'far. ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم Okey. إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في Tok اليتامى tok situ.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Hmm. Ini boleh atas kan eh? Ini patuh kita intizari. Intizari. Oh, intizari ya. Mana kita intizari kita buat sekali antara Qaulun Silah dan Abu Ja'far. Kenapa? Khilafnya di depan saja. Ya, Kan? betul. Jadi kita berhenti ke mana? Berhenti dekat fil Itu lah. yatama. Fil yatama. Berhenti situ. Tunggu Ah, situ. ya. Bukan saja, bukan menunggulah. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. Okey. Tadi Abu Ja'far. Dapat pula. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Ingat tu, wakaf binti Zawri ni kita wakaf so kita menunggu, maknanya kita nak baca wajah yang Qaulun Silah dengan wajah Hafaz sekali. Kan? Bila Ya. baca sekali, maka belakang kena sama. Lepas pada fil yatama begitu kan. Fankihu ma tabalakumu minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu samalah. Boleh kita berhenti situ. Menunggu tu boleh. Dia asli janji yang belakang sama. Kan? Kalau ataf lain, ataf depan sama. Terbalik kan. Okey, teruskan. Saya sambung. Sambung. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Okey. فإن خفتم ألا تعدلوا. Boleh Ustaz eh? Saya Tak boleh boleh. sekali eh? Kenapa? Sebabnya fawahidatan lain. Nampak tak? Oh, eh? Kalau Abu Ja'far dia fawahidatun. Oh ya, betul. Betul tak? Abu Saya Ja'far cek. fawahidatun. Betul tak? Betul ke? Betul kan? Betul betul. Masa Saya Ustaz ni Betul tulis Ustaz. gitulah. Kan? cek. Jadi boleh nak dizori boleh. Dia kena lepas pada fawahidatun tu. Tapi bersalah dah situ. Kan? Baca habis lah bersalah dah. Ya, betul, betul, betul. Kan? Betul, Bersalah. Nak betul. pergi ke au tu Ah, macam tak bersabah pula au tu. ah, ah. Okay. Okay. Saya baca silah dulu, Ustaz. Silah dulu. Silah Silah dulu. Qalun dengan Ibn Katsir. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Okay. Sampai Jafar. Abu Ja'far. Okay. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Okay. ذلك أدنى ألا تعولوا. Saya sambung. Okay. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن tak ada khilaf Ustaz ya. Saya Tak ada khilaf. sambung. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Okay. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Pada awal lah. Pada awal. Inti benar lakumu untuk baca Ibn Katsir. Itu benar. Hmm. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. Minhu nafsan. Ibn Katsir. betul. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه Agak هنيئا. fakuluhu. Saya tak detect. Tak Okay, detect okay. ke? Hadamin. Okay, saya ulang semula. Okay. Okay. فإن طبن لكم عن شيء منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Okey, habis ah. Okey, bagus. Alhamdulillah, terima kasih Hajah. Bagus. Okey lah, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, next sambung. Okay, Dia baca. Assalamualaikum Ustaz. Cuba Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi. ya. Okey, panjang ni. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Okey. Sekarang saya buat istilah kolom Ustaz ya. Okey. Tak, dia Saya kolom dua tutup wajah je ni. Ustaz. Tak, kolom Eh? dua wajah ni. Kolom dua wajah as-sufaha amwalakum. Baca panjang. Dia dia tasheh satu Ustaz eh. Bukan tasir, dia as-sufaha ni dia iskot. Iskot dia panjang 2 dan 4 harakat. Ni Jadi berjumpa ni dengan baca 4 Hamzah. harakat. Wala tu semula baca Ini saya panjang. dengan dekat pula Ustaz eh. Wala tu'tus sufaha amwalakumul التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Okey, sekarang ni Sekarang nak saya baca, kita nak silah. baca silah kan. Silah ni kita boleh dapat 2 kali situ. Apa dah? As-sufaha amwalakum, as-sufaha amwalakum. Berhenti ya? Berhenti kat Mana mana-mana lah. saya berhenti dekat ja'ala Allah ke Boleh. ataupun lakum dulu Ustaz Berhenti, eh? boleh. InsyaAllah berhenti tu. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما Yaman. pendek. Allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okey. Sekarang saya buat Abu Ja'far Ustaz Yang kita nak buat itu dulu. Terima kasih dulu. Ibnu Kasir. Terima kasih. Qiyaman. Tadi kita buat apa tadi? Tadi kita buat Kolusilah. kolusilah kan? Betul Jadi kita Ibnu nak buat apa ni? Kasir. Ibnu Kasir Ibnu kat Kasir mana? Tukar dekat Qiyaman. Yaman tu. Ataf je lah. Ataf je. Okey. Tumpang Saya tadi. ataf allati Ustaz. Allati. Boleh? Allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Mana itu ialah Bazi. Betul tak? Bazi. Bukan Ibn Kasir. Bazi. Al-Bazi an Ibn Kasir. Habislah kita baca. Kan? Sekarang kita nak baca apa? Kita nak baca kumbul dulu. Kumbul dulu. Kumbul dia sama Bu Jaafar. Beza dekat tu je. Dia sama je dengan Bu Jaafar Ustaz. Jadi, kita boleh intizari juga. Betul tak? Tapi intizarinya lepas pada silah pertama. Berhenti dekat mana kita berhenti dekat lakumu qiyama. Situ berhenti situ. Lakumu qiyama. Boleh lah buat kumbul dulu. Berhenti situ je. Ustaz Buat kumbul dua wajah tu. Kumbul dua wajah ni. Dua dia nampak Ustaz Wala tu'tus sufaha amwalakum. Bukan tu. Dia yang ni kumbul dia baca tahsiyah hamzah kedua. As-sufaha amwalakum. Satu lagi ialah panjang ibdal lah. Satu lagi. Macam kena baca 3 kali ni. Kita berhenti. Berhenti 2 kali kat kiaman tu. Berhenti 2 kali tu. Mula-mula baca kumbul pertama. Dulu Ustaz Kumbul pertama tu. Okey, saya cuba yang Ustaz. tasir dulu. Tasir dan ibdal. Wala tu'tus sufaha
Wala tu'tus sufaha'a Dia kena amwalakumul. mutasil lah. Sebab kita baca mutasil ni takik kan. Hamzah tu. Mutasil kekal lah. Wala Hmm. tu'tu sufaha baru Hmm. amwalakum. Okay. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakumu qiyama. Okey. Lepas tu saya Wajah kedua. buat Wajah kedua. wajah kedua, ibdal. Okey. Wala tu'tus sufaha wala tu'tus sufaha Panjang. Sufaha. Barokat. wala tu oh ya dua part macam tadi Ustaz Dia yang lepak je. wajah Dia kedua lepak tadi. pada yang tu kekal tu tak berubah tu. Oh, tadi saya buat tasir dengan 2 harakat, sekarang saya buat ibdal dengan 4 harakat. Tasir harokat juga tadi. Ya. Harokat pada dia Tasir. sufaha tu tak berubah. Tak berubah dia memang tasir kekal lah. Okay, saya cuba. Wala tusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakumu qiyama. Okey, Betul. sedang baca Abu Ja'far. Sampai habis lah. Ja'far. Habis Masih belah kedua Ja'far. So tu saya ambil Abu Ja'far. Hmm. Wala tutus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakumu qiyama. Allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ada lagi tak? Habis dah kan? Ini Ustaz. Qaulun dua wajah, Bazid, sekarang qaulun dua wajah samalah. Kumpul dua wajah, Abu Ja'far satu wajah. Okey. Wa batalul tama hatta idza balagun nikah wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Okey, sekarang saya buat dengan silah. Okey. Saya ambil silah, saya atoh dengan Kak Fa'in ya Ustaz. Boleh. Fa'in anastumu minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Okey. Habis tak Habis. Wala ta'ha israfan wa bidaran an yakbar. Wala Baru wajah ya kebaru. Oh, ada waw Ustaz. Tak nampak Ustaz. Okey, yakbaru ada waw. Okey. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Okey, bagus. Sama, Alhamdulillah. Ustaz, nak repeat balik 5 Ustaz. Okey, so mula-mula kita baca kolon, isqat 2, okey, sampai habis lah. Sampai habis, isqat 2 sukun. Okey. Lepas tu kita baca isqat 4. Sampai habis juga.
Sebab juga bagi kita Sebab baca habis silah juga. lepas ni kan. Okay, habis clear tu. Okay. Okey. Tu. Lepas tu kita baca skot 2 silah. 2-4 terus. Skot. Oh, terus Kan? 4. 2-4 lah, sebab 2-4 tu kita nak intizari. Apa tak? Kita intizari dekat pas lakumu kiamat betis tu. Nampak tak? Line tak clear. Line tak clear lah. Tak apa. Kita okey, Ustaz ulang balik. Mula kita baca iskot 2 harakat untuk sukun sampai okey. habis. Lepas tu yang 4 harakat sampai habis lah. Yang kedua kita nak buat sekali ni. Untuk silah nak buat sekali. Antara iskot 2-4 buat sekali. Jadi kita berhenti kat mana? Kita berhenti dekat yang cantiknya ja'alallahu lakumu qiyamah. Okey. Lepas satu silah kan? Okey. Mana kita nak baca silah ni? Kita buat 2 kali lah. Lepas tu ulang balik tu 4. As-sufaha amwalakum tu 4 sampai kalau boleh situ pun boleh. Nak berhenti situ boleh tak? Berhenti situ je. Tak payah sampai habis. Kenapa? Okey. Belakang tu warzuquhum sampai habis sama je semua. Ibn Katsir ke Abu Ja'far sama kan? Berhenti situ. Okey, berhenti situ. Lepas tu kita buat apa? Kita nak buat tadi ialah kolun. Bazi pula. Okey. Kumpul Dan bazi bagi kita nak tukar kat kiamat tu. Oh, okey. Jadi nak ulang balik ke? As-sufahatum 2 dengan 4 nak ulang balik? Oh, Tak perlu dah ulang qiyamah ni balik. dekat sini tulis Ibnu Katsir. Bazi kan? Ini bazi lah ni. Okey. Bazi lah ni. Okey. Jadi bazi kat mana bezakan dengan kolun? Dekat kiamat tu. Okey, betul. Tapi kumpul kiamat. Jadi kita nak ulang situ je. Jadi kita ataf lah. Kita masih membaca sana ni tadi kan. Kita baca as-sufaha tu 2. Kan? Okey. Berhenti kat kiamat. Lepas tu as-sufaha 4 berhenti kiamat. Itu ialah kolun. Silah. Alright. Okay. Sekarang kita nak baca bazi, nak start pada as-sufaha pun boleh juga. Tapi kita dah baca dah tadi dua wajah tu. Betul. Ataf je lah. Jadi allati ja'alallahu lakumu alright. qiyama. Okey. Mana habis lah. Kumpul. Kumpul ke bazi. Bazi habis lah. Kolun bazi. Okey, betul. Habis clear kan? Okey. Lepas tu kita akan baca pula untuk kunbul. Kumbul ni dia baca as-sufaha amwalakum tasiyam zah kedua. Okey. Dia start pada awal. Berhenti kat kiamah. Alright. Okay, lepas tu kita baca kumbul wajah kedua. Okey. As-sufaha amwalakum. Ibdal kan? Sampai kiamah juga berhenti situ. Last kita baca Abu Ja'far tutus sufaha amwalakum. Tasiyam zah kedua. Beza dengan kumul kat mana? Tu lah. Tu depan. Okey. Kan? Jadi ni tak tunggu siapa lagi habis dah. Wajah habis tak tunggu siapa lagi dah. Sampai habislah kita baca. So AJ sampai habis. So 1, 2, 3, 4, 5, banyak 6, 7, 8. Kita potong-potong kan. Okey. Apa Ustaz buat nota ini? Jangan bimbang, Ustaz buat nota ini buat balik ringkasan tadi tu Ustaz buat. Nanti check balik dengan video. Tadi mungkin lain sikit video tadi. Yang tadi saya Ustaz rasa buat pun tadi macam yang lain sikit. Lain sebab apa yang kedua tadi yang kolom yang silah Ustaz buat sampai habis. Ajar ruqyah buat sampai habis. Boleh lah. Kita nak define silah dulu kan. Tapi membadai kalau lepas satu silah pun membadai. Mana dah lakumu tu memang silah lah. Bila dah lakumu tu dia akan cover semua. Ibn Katsir ke Abu Ja'far ke semua lah. Dia tak pun sampai habis. Untuk wajah kedua, 3, 4, 5, 6 tak pun habis. Yang akhir baru sampai habis. Tapi Ustaz buat balik semula nanti tengok balik. Okay, dia punya nota. Ustaz, lagi. Ya, Abu Ja'far tu dia baca as-sufaha tu mutasil dia 4 jugalah baca kan? 4. Dia kena baca 4 lah kan? Satu wajah pasti je. sama. As-sufaha tu tak berubah. Yang berubah 4. belakang tu. Abu Ja'far. Abu Ja'far ke, kumbul ke, kan dia tak berubah. As-sufaha dia baca 4. Yang berubah kolon dengan bazi je. Kolon je 2 dengan 4. Bazi as-sufaha amwalakum as-sufaha amwalakum. Kenapa berubah? Sebab bila dia baca 2 harakat jadi macam mufasil. Kan mufasil 2 harakat lah situ. Mufasil okey yalah. Tapi kita baca 4 kenapa? Kita asalnya mutasil. Raikan. Raikan jadi 4. Yang aula mana? Aula yang pendek. Kasar.
Yang qasar tu yang pendek. Baca qasar dulu. Oh, baca kasar dulu. Sebab dia ialah yang ula ialah yang pendek. Okey? Tak. Ya. Okay. Lagi soalan. Ada. Ada lagi? Okey, Rashidah pula. Okey. Okey, Abu Ja'far 4 kan Ustaz? 4. Dari Kenapa 4? As-sufaha tu tak berubah. bukan. As-sufaha mak mutasil tak berubah. Yang tu betul. Yang bawah tadi Puan Rukiah baca Hmm. Kuluha 2. 2 harakat. Kita buat 4. Okey. Okay. Kuluha Mana? Wakulu. Akulu. Kat mana wakulu? Belakang sama je. Wala Ayat bawah, ayat tu bawah. kan? Wala takulu. Bawah. Wala takuluha. Oh, Apa? kita baca ayat 5 tadi. 5. 6 juga. Kenapa? Tak, maksud saya kita tengah discuss ayat 5. Tak, Kak yang Mel tanya ayat 6 6 kenapa? Kat mana beza je? Tetap 2. Dua sama je. Tu mufasil. Wala takuluha israfan wa bidaran Itu ay memfasil yaqbahu. kita Sama. baca kasar je kan. Qasar je. Tak apa, baca panjang ke tadi? Tak ada kan pendek kan? Rasanya Saya pendek baca je. je. Pendek je. Okey. Habis? Tak ada apa-apa Okey. Ustaz, kalau kita Ada baca 8 perak je, Ustaz. kolun yang tashil tadi, tashil kita baca Kosong tak 2 je tak? tasir. Tak tasir kolun ni mana? Yang sufaha, Tak tasir kolun. Yang Itu tasir lah bazi. kumpul. ialah bazi dengan kolun kan? Kalau baca kolun tak ada Kolun tak tasir. ada. Bazi Yang seorang. tadi yang sufaha. Tak ada tasir kolun. Yang ada tasir lah kumpul. Kumpul dengan kumpul berja'far je. je. Oh, okey. Yang kolun dengan bazi dia iskot. As-sufaha Ya. amwalakum. As-sufaha Yang isbat tu Ustaz, amwalakum. aula 2 ya? 2 aula. Kalau tashil baru 4 aula. Baru 4. Baru panjang. Okey. Boleh ya? Okey. Okey. Tapi bazi tadi kita betulkan dekat kiamah je lah Ustaz. Kiamat tu je sini sebab korang itu je seorang yang baca lain. kiamat. Okey. Dalam baca kiaman belaka. Ya, kita wakas dulu okeylah tak apalah. Kan? Kiaman dia Ya. punya tanwin sama je belaka. Mm-mm. Yang beza kat kia alif tu je. Okey. Okey, boleh eh? Mm-mm. Okay, next. Tun. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Salam. kawan-kawan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Okay. Pada mana? Mimma je? Mimma. Kita apa dia? Mimma qalla minhu aw kathur. Silah tak ada kan? Beza kat minhu sajalah. Okay, teruskan untuk terima kasih. Okay. Nasiban mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okay, farzuquhum itu ataf. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okay. Kemudian Ibnu Katsir minhu. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okay, bagus. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Okay, yang pada awal. Wal yakhshallati. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Okay, berhenti tu. Berhenti tu. Kita ambil Abu Ja'far dia Pada awal lah. orang. Pada awal juga. Wal yakhshallati.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم Okey. خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Okey, bagus. Teruskan. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. Lepas tu kita ambil apa? Silang. Kat mana ambil tu? Nak ambil innama yakulu. إنما يأكلون في بطونهم نارا. Itu Okey. Abu Ja'far. Okey. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا Okey. وسيصلون سعيرا. Okey, bagus. Terima Alhamdulillah, kasih. syukur Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ini straightforward lah, tak ada sangat beza-beza. Okey, next sambung. Saya Ustaz ganti rohani. Okey. Sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك Okey. وإن كانت واحدة فلها النصف. Saya buat Ibnu Katsir. Okey. وإن كانت واحدة فلها النصف. Okey. Itu je kan? Sudah, dua je. Tu. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Okey. ابن كثير ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Okey. Habis ni? Habis. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Okey. Kasih. Daripada awal lah. Nah, soalan. فإن لا Fa'ilam yaku. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Okey. Terus. فإن كان له إخوة فلأمه السدس Okey. من بعد وصية Yusi. يوصي من بعد وصية يوصي بها أو دين. Okey. يوصى ابن كثير من بعد وصية يوصى بها أو دين. Okey. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Okey. Sila. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Okey. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Okey, bagus. Terima kasih penerangan ni. Boleh faham ke penerangan ni? Boleh faham InsyaAllah boleh. Okey, macam kalau ustaz lain kan. Yang ni je kan. Jadi itulah. Kalau faham, okeylah. Boleh. Okey, next sambung. Puan Suryani. Saya sama. Saya cuba ya Ustaz ya. Okey. Tak biasa baca ni. Boleh faham kan? Boleh faham tak? InsyaAllah. Semua. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Ada apa kan? Kan? فإن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك Nun tak من bunyi. Tarok. ترك. Okey. Nun tu. فلا Tarok. saya ambil balik. فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد Okay. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. Sambung. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. Ada satu. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. Ini tak ada perubahan kan? Tak ada. Kan? Okay. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. Ambil dari min zat apa Ustaz? Ambil pada fahumu. Tus. Fahumu. Fahum, okey. فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. Yusi ke kolun Kolun baca Yusi. Okey, Yus, betul. Betul. yu, Sekarang kalau baca baca Yusuf. Ibn Katsir. Kolun sama siapa? Dengan Abu Ja'far kan? Kalau sama dengan Abu Ja'far, Jadi patut kena ambil baca Abu balik. Ja'far dululah. Hmm? Abu Ja'far dulu. Pada awal lah. Ambil Min balik ba'di. Abu. Min Min ba'di. ba'di wasiyatin yusi. Yusa dulu. Yusa untuk Abu Ja'far dulu. Yang sama Yusa. kolun dulu. Yusa untuk Abu Yusi, Ja'far. Yusi kan Ustaz? Yusi, sorry. Yusi untuk Abu Ja'far. Betul? Yusi. Okay. Min ba'di wa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghayra Ni kena audainil ghayra. Ini kena ikhfa Abu Ja'far. Okay. Okay. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. Okay. Lepas tu ambil batik. Ibn Katsir pula. Terima kasih. Yusa. Yusa, okay. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. Itu ambil Habis dah? wasiat. Habis dah? Okay. Wasiat. Betul, sambung wasiatin. Wasiyatan min Allah. Wallahu alimun halim. Okey, bagus. Terima kasih Puan Terima Suryani. kasih Alhamdulillah. Ustaz. Sama. Okey, sini kita tengok sini ada kita nak baca macam mana kan? Okey, kita baca mula-mula UC untuk kolun. Okey, itu kena tak ada pilihan lah. Yang kedua nak pilih mana? Nak pilih Ibn Katsir ke nak pilih Abu Ja'far? Kalau ke Imam Ibn Katsir. Tapi sini kita tengok sini yang baca UC yang siapa? Kolun dengan Abu Ja'far. Maka kita kena selesaikan yang sama kolun dulu. Mana baca Abu Ja'far dululah. Kan yusi biha audainil ghaira mudar. Mana kita baca ikhfa tu dulu. Baru tukar yusa untuk Ibn Katsir.
Kan, mana pilihannya begitulah, itulah kaedah dia. Boleh Okey, insyaAllah Ustaz. Maksudnya Ustaz, kita ambil Hmm. Abu Ja'far dulu sebab dia dekat dengan wakaf Ustaz. Balik sama dengan Yusi sama Kolun. Yusi itu. Sedangkan kalau kita nak tukar Mekasir, kena baca Yusa. Kan, jadi kita kalau kita tukar Mekasir dulu, jadi baca Yusi, pas Yusa, pas Yusi balik. Untuk Abu Ja'far kan. Jadi tak kenalah gitu. Habiskan Yusi baru masuk Yusa. Okey. Kenapa? Sebab dia di belakang. Kan khilafnya di belakang. Dainin Ghairah tu di belakang. Ya Ustaz. Kalau di depan lain pula. Okey, boleh? Okey, insyaAllah Okey. Ustaz. Next, sambung Puan Hamsah. Assalamualaikum. Ada. Ustaz. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Okey, sini siapa dulu ni? Qalun dengan Abu Ja'far. Sama. Yang Ja'far dulu lah. Okey. Ya. Jangan Sama tak? Oh, sama Okey. Sama tukar, itulah sama. tukar. Terima Bukan kasih lah. tukar Terima Ibn Kasir kasih. gitu. Pada awal lah, ambil pemayutiin lah. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات Yudkhilhu macam. Sila. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Okey. وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب Okey, مهين. atau dekat mana? Dekat Nudkhilhu situ. Boleh. Terus apa Ustaz? Nudkhilhu. Nudkhilhu Pendek. naran. Ini baca Abu Ja'far dulu. Sebab sama kan? Nudkhil. Ini untuk Abu Ja'far dulu. Abu Ja'far dulu atau nudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Okey. Lepas tu untuk Ibn Kasir pun atau juga Ustaz. Boleh. Boleh. Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Okey, teruskan. Saya lagi. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. Dekat sini kena ulang dekat awal juga. Ulang balik. Pada awal lah. Sila. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Okey. Ya. Lepas itu dah mula kan? Okey. Ya, Okay, terima kasih Pak Hamzah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, banyak. silakan. Bagus. Next sambung. Puan, okey. Ustazah Suhana. Saya Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. Ambil sila kolon Ustaz. Okey. Okey. واللذان واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. Okey. Ibnu Katsir. Terima kasih sama tak? Orang lain dah? Okey. Betul-betul. Sekarang ni Betul. Walazan ni siapa? Walazan ni hanya kolom seorang lah. Ya. Okey. Sekarang nak baca Ibn Katsir. Boleh lah? Okey, Tak. baik. Wah, sama tak dengan tu? Ibnu Berjafar sama Katsir tak? Berjafar dengan kolom? sama. Sama. Kalau sama, Ah, kena baca berjafar dulu. um, Walazaniyati hadis. Okey. واللذان يأتيانها منكم فآذوا. Minkum. salah. Ya, Ustaz, maaf, sorry. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. Okey. Ibnu Baru nak Katsir. kasih. Okey. Okey, baik. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Boleh ke Ustaz berhenti situ? Boleh berhenti. Tak apa. Mana-mana boleh berhenti. Lepas tu nak Sampai kat mana? Lillazi nak. Lillazi. baik. للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك ما شاء الله Siapa? Faulaika? فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. salah كذا. Betul kan? Okey. Ambil hatta iza. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Okey. Sekarang atau untuk silah lah kan? Ya, sila. Atau kat mana? Atau kat ولا الذي boleh. walallazi boleh? Okey, baik. ولا الذين يموتون وهم كفار. Okey. Ambil. Dan nak baca Ibnu Wardan. Ya. Qala. Qala Ambil. ini. Baik. Qala ini. Alhamdulillah. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Okey, bagus. Okey, teruskan. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Kalau atau dekat lahum tak boleh Ustaz. Tak boleh. Kena buat. Sudah. Baik. Okay. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ingat tu kita nak wakaf di mana-mana pun boleh. Habis nafas, wakaf, mungkin wakaf itirari. Wakaf darurat nama dia. Kita Baik. berhentilah mana-mana. Cumanya isunya nak ambil kat mana. Ibtidak. Itu isunya. Wakaf tak ada isu di mana-mana pun. Kan? Tapi isunya adalah ibtidak. Jadi ibtidak ni Ustaz akan guide lah. Ustaz akan beritahu kat mana. Jadi sesiapa dalam kelas ni, Ustaz kata okey. Atau dekat qala. Atau dekat walallazi. Itu tanda semua tu. Itu dalam Ustaz ambil ni pada kitab wakaf ni.
Okay, kalau Okey, kita baik wakaf Ustaz. ni kita ambil dari situ. Jadi kalau tak boleh lah. Kan kita ambil dari situ, mana kita tanda terus. Semua yang baca malam ada masalah masing-masing kan. Tanda X ke bulat ke. Ini tempat ni kita nak ibtidak. Di mana-mana pun Baik. ibtidak. Ustaz akan bagi dah kat mana kita. Ibtidak tu ikut kitab kita ni. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay, next sambung. Puan Zainab. Okay. Saya Ustaz. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Pendek. Ya ayuhah. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها Okay. ambil لا Boleh? boleh Ustaz? Boleh. Lahir boleh. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها Okay. ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Okay. Saya ambil illa boleh Ustaz? Boleh. Saya habis Ibnu Katsir Boleh. dulu. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Okay, bagus. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Di sini kita tak ambil Abu Ja'far dulu. Kenapa? Kerana mubayyinah tu di belakang je kita nak ubah kan. Maka baca Ibn Katsir dulu baru kita baca Abu Ja'far. Okay, teruskan. Katin وعاشروهن Ustaz. بالمعروف. Kita baca Ibn Katsir baru baca Abu Ja'far. Kenapa? Mubayyinah di belakang tu je. Kan? Di sini susunan tadi ialah Qaulun, Ibn Katsir dan Abu Ja'far. Okay, teruskan. Fa'in karihtum. فإن كرهتموهن فعسى أن فإن تكره. كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Okay, bagus. Teruskan. Toyak lagi. فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا Bismillah. Ihdahunna qintaran. Bismillah. إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Okay. Ambil fala boleh tak? Ambil Boleh. pada Boleh wa'ataitumu. Boleh. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Okay. Kejap Ustaz. Fala. Yang mula tadi wa'ataitum, dia baca tumu. Betul. Mula mula tadi ke? Tak, saya baca silah yang kedua. Kolom yang Tak, kedua. yang mula-mula. Yang mula yang baca mula-mula silah tadi. dah. Okey, ulang balik yang mula-mula. Okey. Tak ada lah. Tak apa. Begini. Tak apa. Okey. Jangan panik. Okey. Okey, sekarang kita habiskan silah dulu. Yang betul habiskan yang betul dulu. Jadi ataf fala dulu untuk Ibn Katsir. Apa? Fala ta'khudhu untuk Ibn Katsir dulu. Ibn Katsir dulu. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Okey, Abu Ja'far. Lepas tu Abu Ja'far. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Okey, barulah balik yang salah tu maknanya yang qasas sukun tu semula. Okey. Saya ambil wa'a ke nak ambil daripada awal? Ambil pada awal lah. Wa in aradtu mustabdala Tibda. wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'a. Itu cara dia kalau yang kita salah baca kita letak belakang sekali. Nak ulang balik kat belakang. Okay, teruskan.
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Habis Okay, bagus. Terima Habis. kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Next, Puan Aminah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Okay. Baca silap. وكيف saya ambil di waqad boleh Ustaz? Jap. Waqad Nak ambil ke mana? Oh, waqad tali. afdha. Tak Tali boleh. pada awal lah. Oh sebab Pada awal. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يا أبو Okay. جعفر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Okay. Ini minan nisa ni. Mula saya Jus baca. tak banyak baca dua. Okay, ini macam mana ni? Ini Mula-mula lain. saya baca. Ini bukan iskot ni. Mula-mula saya baca minan nisa illa. Betul Ustaz? Minan nisai illa. Illa. Ini dipanggil tahsiam masa pertama. Okay. Bagi kolun dan bazi. Jadi yang aulat lah yang 4. Baca 4 dululah. Okay. Oh, ini yang mana 4? Minan nisa. Ya. Jadi dia akan baca minan nisai. Tasir dulu. Baru takid. Minan nisai illa. Boleh? Lepas tu satu lagi minan Pendek nisa. lah. Minan nisai illa. Itu yang kedua. Habiskan tu dulu. Okey, saya cuba. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Tak bunyi pun. Tasir minan nisai. Gitu. Saya ambil di sini. Minan nisai illa ma qad Itu hilang salaf. hamzah. Hilang tahqiq. Dia kena minan nisai illa. Slow-slow je, tak apa. Minan nisai illa. Minan nisai illa ma qad salaf. Tak Boleh apalah, tak tapi Ustaz? sebenarnya kena tasir dan panjang sikit. Contoh kata minan nisai itu kita panjang sikit lah. Minan nisai illa baru jelas. Kalau an-nisai illa tak pun jelas. Kan kita mula belajar ni terpanjang sikit, tak apa. Minan nisai Minan nisai illa ma qad salaf. yang kedua tu kena tahqiq. Minan nisai il. Tu kena tahqiq. Okey. Minan nisai illa. Nak jadi dua pula. Betul tu. Itu betul. Betul. Minan nisai illa. Minan nisai. Minan nisai illa. Tadi dah. Dia kena jangan minan nisa jangan panjang sangat, 4 rakaat je. Kan? Yang kita tak baca waras ni. Minan nisai. Minan nisai. Minan nisai pendek. Minan nisai illa ma qad salaf. Okey, buatnya pendek pula minan nisa. Minan nisai illa ma qad salaf. Ini macam dua tasir. Kan? Minan nisai illa. Mana dua tasir. Dia yang kedua tahqiq. Jadi minan nisai. Okey Ustaz, minan nisai illa. Itulah dia sebab tasir kedua. Minan nisai illa. Minan nisai illa. Minan nisai illa ma qad salaf. Okey, itulah tasir belum pertama. Habis dah. Okey, tapi tak belum habis lagi ni. Kita nak baca tu pula. 2 wajah lagi untuk silah pula. Silah.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف Okey, yang dua. من النساء إلا ما قد سلف. Okey, sekarang kita nak baca apa? Nak baca kumbul. Kumpul. Pada awal lah, wala tangkihu sebenarnya. Ini kenapa? Ini apa? Ini tasrif belah kedua. Minan nisa'il. Il. Ha, Illa. yang kedua tu tasrif Ini lebih senang lah. Okey. Okay. Yang kumpul ni minan nisa illa kan panjang Ustaz. Tak, dia baca tasrif dulu seperti Abu Ja'far. Hasil ke? Sekali Abu Ja'far, dia kena baca wajah sama Abu Ja'far dulu. Minan nisa'il. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Kena minan, lah. Minan nisa'i itu tahqiq. Minan nisa'i illa. Yang kedua ini ya. Yang kedua. Minan nisa'i illa. Minan nisa'i illa ma qad salaf. Ini lebih senang kan? Okey. Sekarang baca satu wajah lagi kumpul. Itu baca. Minan nisa' situlah. Untuk baca. Minan nisa'i illa. Panjang. Okey. Saya ambil di awal jugalah. Itu, ambil situ je. Minan nisa'. Boleh situ. Minan nisa'i illa ma Tak cukup tu. qad salaf. Itu 6 harakat. Kena 6. Minan nisa'i illa ma qad salaf. Okey, bagus. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Okey, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih tu. banyak Ustaz. Pertama kita baca kolun. Tasrif yang sah pertama 4 harakat dulu. Lepas tu ulang untuk 2 harakat habis. Okey. Kolon sukun tu. Lepas tu kolon silah pun sama. Baca yang tasrif yang sah pertama 4 harakat. Lepas tu yang kedua harakat habis. Sampai habis. Itu berapa wajah? 4 wajah dah. 4 wajah. Baca kunbu pula wajah pertama dia. Tasrif yang sah kedua sama dengan Abu Ja'far. Sini sama. Okey. 5 wajah. Yang keenam baca wajah yang ibdal. Kan minas sama'i illa ma qala salaf itu lah ibdal bagi kumbul wajah kedua dia. Habis 6 wajah. 6 wajah. Apa? Minan nisa ini jangan lupa kalau sama minan nisa illa salah. Dia mesti yang itu panjang pada nisa tu. Kan? Satu 4. Jadi ukur situlah minan nisa illa ma qad salah. Kalau saya dengar sama salah lah tu. Kadang-kadang orang terpanjang nisa tu. Kan? Lebih panjang 4. Situ banyak orang terlebih. Mungkin 5 dia baca tu. Jadi bila belakang dia baca 5. Macam sama juga. Macam 6 sama. Dia kena panjangkan lagi lah. Okay, boleh Okey, insyaAllah Ustaz. Tapi itulah nak tasahil tu kadang tak betul lagi. Ya, tak apa. Tasih yang kedua pertama ni dia lama-lama baru kita boleh fasihkan. Kan? Biasanya kalau tasih yang kedua senang. Minan nisa'i illa. Senang lah. Di banyak tempat gitu. Tapi tasih yang pertama ni jarang berlaku. Okay? Jadi baca minan nisa'i dulu. Minan nisa'i illa. Minan nisa'i illa. Kalau boleh kita jarakkan sikit. Minan nisa'i illa. Jangan lebih. Kalau minan nisa'i illa saktah pula jadi gitu. Jangan lebih ya. Tapi kita kalau break sikit baru kita jelaskan tasir tu. Itulah. Kadang yang kedua pun nak tasir. Kalau kita break jadi gitulah. Minan nisa'i illa. Jadi tasir dua tasir. Tasir dua. Kena break sikit. Minan nisa'i illa. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Okay. Okay, next. Saya ganti. Oh, ganti ya? Boleh bukan ganti lah. Okay, ganti. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ayat je. Okay, pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khawatukum wa banatu al-aj wa banatul akhi.
وأخواتكم وبنات الأخ وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم Ummatukum. Okey, boleh. وأمهاتكم التي Lati. وأمكم التي أرضعنكم semula. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 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 اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي Binisa. Ambil binisa ikum. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخلتم Fa'ilam. لم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم Kepala. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Tak ada khilaf. Cuma silah je lah. Okey, perawal lagi semula. Istilah yang atas tu saya buat 2, lepas tu 4 tak saya buat kan Ustaz? Tak ada, 2 saja. 2 saja. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم Okey, wa ammatukum. وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت Ummahatukum. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم Umha. أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم تمو Ustaz. Tunggu. اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن Fa'ilam. فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من Wahala. وحلائل أبنائكم Wallazi. وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم من أصلابكم من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين لا ما قد سلف Okey. إن الله كان غفورا رحيما. Okey, bagus. Terima kasih Puan Rashidah. Next, sambung. Puan Masyidah.
Saya dah suka dah Ustaz. Tak lagi yang tak betul. Tak kena. Kena. Ni, InsyaAllah kena Ustaz. kena yang ni. Tadi ya jenuh Yang ni lah sama nak juga ni. tahsil. Nak baca ke nak baca? Boleh baca Boleh Baca Ustaz yang kumbul tu, kita nak Hmm. baca mat isbak ke nak baca mat 2 kali ke tak? Dua, Satu dua je. kali lah. Semua wajah. Mat dengan isbak. Mak Isbak. Mana yang mana? Untuk kumbul. Kumbul baca dua Ha, lah. Tasir dengan tu lah. tahsil dengan isbak je. Tasir Tapi dengan baca dal. tahsil dulu Ustaz sebab dia sama dengan Abu Ja'far ni. Betul. Baca tasir. Okey. Saya cuba Okay. saya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Okay. Lepas tu baca Baca pendek yang saya. pendek. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Okay. Lepas tu? Baca dengan Abu Ja'far pula. Dengan Okay. tu. Dengan kumbul. Kumpul. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Okay. Ada ke tahqiq Ustaz? Hamzah pertama tu. Taki tak ada. Kena baca itulah. Panjang. Ibdal. Yalah, maksudnya tadi betul ke saya baca yang Hamzah Betul lah. pertama tu tahqiq? Betul lah. Tapi kena Mana tekan sekali lagi. sharp lagi. Sekali saya. Walmuhsanatu dia baca pendek lah saya. Panjang. Kalau tasir kedua panjang. Pada pertama tu tak ada. Tadi Tak dah panjang berubah. dah. Sekarang baca apa? Nak baca tu. Nak baca. Pendek pula. Tak ada pendek dah. Dengan tahqiq pertama. Tak. Kalau kita baca tasir kedua tak ada panjang pendek. Panjang je. Tak ada. Kita baca tu ibdal. Ibdal. Ibdal lah ya. Walmuhsanatu minan nisa'i. Nisa tu yang panjang. Panjang sangat. Tu panjang tu. Minan nisa'il. Okay. Walmuhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Okay, habis lah. Habis dah. Okay. Baca. Sambung saya. Sikit lagi. Kitaballahi alaikum وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. Okay. Baca silah. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أبو جعفر. وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. Bila kita satu ayat je. Okay. Dengan tu An-Nisa'i. Tafsir yang pertama An-Nisa'i illa. Jelaskan tahqiqkan An-Nisa'i illa. Yang kedua tahqiq. Lepas tu An-Nisa'i illa. Tafsir belah kedua An-Nisa'i illa. An-Nisa'i illa. Lain tu.
Itu tahqiq mazhab pertama. Dia yang nak tahqiq pertama tu yang Ha. yang susah sikit. Yang Nis, sebenarnya tafsir mazhab pertama susah. Nisai, Ha. illa Minan nisai. Ingat tu. Minan nisai illa. Kena tekanlah dekat tahqiq tu. Illa tu tekan sikit. Bagi jelas. Nama pun tahqiq jelas. Kan? Minan nisai illa. Yang kedua pertama tadi malas-malas je. Buat malas-malas. Minan nisai. Malas-malas kan. Minan nisai illa. Baru tekan tahqiq tu. Boleh Itu taktik cara dia. Kan? Kita santai kan. Minan nisai. Kan? Itu minan nisai. Santai kan. Minan nisai illa. Baru tahqiq. Baru tekan tahqiq. dia Boleh kena tekan dulu Ustaz. tekan. Nisai illa. Nisai illa. Kemudian yang untuk yang ibdal tu Ustaz, Hmm. minan nisa kita baca 4 kan. 4. Lepas tu i tu 6. 6. Illa tu masuk. Dia kena 6 lah. Dia kena beza dengan Anisa tu. Anisa tu 4. Baik. Kalau sama, salah lah. Okay. Okay, next apa? Kumpul yang kedua Ustaz ya. Kumpul kedua. Kalau Itulah. kumpul Ibdal lah. yang pertama tu sama dengan Abu Ja'far Sama. ke Ustaz? Sama Abu Ja'far. Yang kedua yang lain. Tasghil Hamzah kedua. Yang kedua lain. Nanti kalau baca kelas 10, dia sama dengan waras. Lain lah. Yang kedua sama dengan waras. Hamzah Okay. kedua tasghil. Itu lain lambat lagi lah. Ke 10 ni lambat lagi. Kan? 2 tahun, 3 tahun lagi. Okay. Okay, next apa? Hasnah bagi Iman tak ada ni. Macam Sabsina tak ada. Ya Ustaz. Baca Hajar Roziah. Sambung lah. Ya. Okay, habiskanlah surat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا Yang kihal muhsanah tu sudah. Muhsanah dulu Ustaz. Tak, bukan muhsanah tu. Muhsanah kan sudah. Muhsanah. Okay, bismillah. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Okay, sila. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Pada awal, waman lam. Pada awal. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات Muhsanah kan? Ini tak ada ubah kan? Ada baris bawah Ustaz? Ada ubah ke? Muhsina, muhsanatin. Muhsinah tu Di sini tak ada ni. Di bawah. Dia sama-sama. Muhsanah. Sama ya? Sama-sama. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف Habis ada wa'atuhun. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Ada wa'atuhun. وآتوهن Wa'atu. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات Wa'alaihin. Okay. وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم Anata minkum. Boleh? ذلك لمن خشي العنت منكم Okay. إن تصبروا Kita baca خير. tu. Baca Abu Ja'far. Zalika liman. ذلك لمن خشي العنت منكم Okay. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Habis ya? Okay. Cukuplah. Sadaqallahul azim. Dapat di sini sambung minggu depan. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Pening semua dah. Okey. Susah ke tak susah mana kan? Senang je. Jelas. Cumanya nak baca tasir tu kena praktis lah. Kan? Tu kena praktis. Tak ada pilihan lah. Kena latih je. Latih tubi panggil. Latih Kalau sampai tengok dapat. usulnya Tak apa. Ustaz senang pun lama Ustaz. dapat tu. Bukan setahun dua. Banyak tahun dapat yang Kalau tengok usulnya senang tapi nak nak buatnya baca tu. Kan? Tak apa. Ustaz pun lama nak dapat. Bukan setahun dua. Banyak tahun dapat kan? dia kalau ittifaq ni, kalau ittifaq kasrah apa tu yang cukup sikit. Kalau Okey, dia boleh. Tak apa. Ustaz kata macam terlancar sikit dah kebanyakan lancar mungkin. Tengoklah boleh bulan dua nak lagi buat tambah. lagi. Tambah aduri tu kot tambah tu kot. Aduri senang. Ustaz kalau ikut dalam ni tak Yakub. Yakub ya? Tapi kalau kita tukar kepada kalau susah macam aduri lagi senang. Ya, saya Yakub tak pernah baca Ustaz. Tu kata macam bahasa aduri abang amru tu. Aduri ni dia tak banyak. Sama kolong je. Cuma dia beza pada tu je banyak. Ada taklid malah je. Kan? Taklid malah tu dia okeylah kat situ je senang lah. Tak banyak mana lah. Yang kita baca usul tu kan Ustaz? Usul kita baca dah abang amru kan? Boleh Bahasa abang amru tengok-tengok. okey. Kita Lebih senang melawat abang amru. aduri. Bukan abang amru, kita masuk duri je. Duri Yalah, kuasa je maksudnya dulu. kita masuk aduri tapi kita dah belajar dengan usul Usul bawah dah belajar Abang semua Amru dah kan? tu. Ini je. Tapi nak Apalah kena kita tengok fasih balik dulu. Ustaz. Dah banyak lupa dah. Apa kita fasihkan dulu yang ni. Masih lagi rasa dah okey dah sini. Dari segi jamaknya okey dah, semua dah faham ni. Semua dah boleh buat ni. Cumanya yang tasih itulah. Semua tadi nak kena betulkan sikit lagi. Sil tu belum Kan? lagi Ustaz. Hamzah dalam dua hamzah dalam dua kalimah. Tak apa, dalam satu kalimah tu kita nak buat daurah. InsyaAllah PKM akan buat daurah satu hari nanti. Kita akan buat secara fizikal. Bukan secara online. Fizikal. Secara fizikal. InsyaAllah. Semua pakai hamzah ni. Hamzah mufrad, hamzah dua kalimah, satu kalimah. Wakaf hamzah semua tu. Kita buat hamzah je. Satu hari kita buat hamzah saja. InsyaAllah Kan? Ustaz. Kita akan buat daurah insyaAllah. Secara fizikal lah. Pilih tempat kita akan buatlah. Cari tempat masjid ke mana-mana yang ada dewan semua. Kita akan buat situ. Bagi senang kita nak faham. Bagi nak baca ni. Kan? Boleh InsyaAllah.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu minna minkum. Bina wa Amin. Taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih